أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkata Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Faqih Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah dia, sehinggalah perkataan beliau kita baca muqaddimah Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in dia. Tak tahu sama ke tak versi tu dah. Ni ana guna versinya hadis 40 Arba'un Nawawiyah yang diterjemah dan disyarah secara ringkas oleh Al-Fadhi Ustaz Muhammad Hafizuddin bin Hassan. Nah, Ustaz Hafizuddin, Ma'in Hafizuddin. Saing masa duk mengaji pondok moden dulu. Ni dia ada tulis kitab terjemah hadis Arba'in. Syarah ringkas mengenai hadis Arba'in. Jadi ana guna nuskah dia lah. Mudah ni, apa ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal aradina mudabbiru khalaiki ajma'ina ba'isir rusul. Salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'i'id din bidalailil qat'iyyah wa wadihatil barahin. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang mentadbir sekalian alam. Dialah yang mendirikan semua langit-langit dan bumi-bumi. Dan dialah yang mentadbir semua makhluk, urusan makhluk kesemuanya. Dia jugalah Allah yang mengutuskan rasul-rasul. Kasih sayang Allah dan salam sejahtera Allah ke atas mereka. Diutuskan rasul itu kepada mukallaf, yakni jin dan manusia. Tujuan utusan Nabi itu adalah lihidayatihim, untuk menjadi asbab sebagai mendapat wahyunya, mendapat hidayahnya seseorang. Nabi itu punca ataupun asbab untuk dapat hidayah. Yakni kalau tidak ada Nabi, tidak ada sebab untuk seseorang itu mendapat hidayah. Untuk Tuhan melakukan, buat seseorang itu dapat hidayah, boleh. Tetapi tanpa menggunakan sebab. Boleh. Tak syarat mesti bersebab. Maka Nabi itu menjadi asbab untuk seseorang itu mendapat hidayah. Li hidayatihim. Dan Nabi juga memberi penerangan mengenai syariat, hukum hakam, perundangan agama. Dengan menggunakan dalil-dalil yang putus. Yang tidak boleh dibuat kira dah. Dalil yang qat'i, putus.
dan jelas tanda-tanda dia. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamihi wa ashhadu an la ilaha illahu al-wahidul qahharu al-karimul ghaffaru wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh afdalul makhluqin wa al-mukarramu bil Qur'anil azizi al-mu'jizati al-mustamirati ala ta'aqubis sinin wa bis sunanil mustanirati lil mustarsyidin al-makhsusu bi jawami'il kalimi wa samahatid din. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Aku memuji akan Allah atas semua nikmat-nikmatnya, nikmat Allah. Dan aku meminta daripada Allah akan Allah tambah dengan kelebihannya, kelebihan yang ada pada Allah dan kemurahan dia. Dan aku naik saksi, yakni aku tahu, aku yakin dan aku nak beritahu kepada orang. Sesungguhnya tiadalah Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Dia, yakni Allah. Dialah yang tunggal, yang perkasa, yang pemurah, yang pengampun. Dan aku juga bersaksi, yakni aku tahu dan aku yakin dan aku nak beritahu kepada orang, sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba Allah. Bukan sekadar hamba, dia juga Rasul Allah. Dan dia juga kekasih Allah. Dan dia juga teman Allah Ta'ala. Dialah seafdal-afdal makhluk ciptaan Allah yang dimuliakan Nabi Muhammad itu dengan Al-Quran. Yang sangat hebat, yang sangat mulia. Yang menjadi mukjizat yang berlangsung, yang berterusan menurut perpindahan tahun dan masa. Sentiasalah Al-Quran itu menjadi benda mukjizat. Seilih tahun berganti tahun, Al-Quran tetap menjadi hebat dan mukjizat. Dan dimuliakan Nabi itu dengan sunnah-sunnah yang bercahaya bagi orang yang ingin mencari petunjuk. Dan Nabi juga dikhususkan, diistimewakan dengan jawami'il kalim, yakni percakapan sedikit tetapi syarahannya banyak. Maqalla wa dalla. Satu perkataan sedikit, ringkas, tetapi makna dia sangat panjang lebar. Dalla. Samahatiddin, dan Nabi Muhammad membawa agama yang cukup tolak ansur. Samahah. Sebab tu Mufti orang panggil sahibus samahah. Tuan punya yang bertolak ansur. Samahah. Maka agama Islam juga bukan agama yang keras. Cukup lemah lembut, cukup meraihkan keperluan, keinginan manusia, fitrah manusia, selagi mana tidak melanggari tata susila seorang manusia. Maka Islam tidak larang benda lain. Salawatullah, kasih sayang Allah dan salam Allah ke atas Nabi dan ke semua Nabi-Nabi dan ahli keluarga masing-masing, yakni keluarga Nabi Muhammad dan keluarga Nabi-Nabi dan semua orang-orang soleh. Amma ba'du, adapun selepas daripada itu, selepas daripada bismillah, selepas daripada alhamdulillah, selepas pada selawat kepada Rasulullah.
Faqad rawaina. Ruwina boleh baca, rawaina boleh baca. Faqad rawaina an Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Mas'udin wa Muaz bin Jabal wa Abi Darda wa bin Umar wa bin Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Khudri ajma'in min turukin kasiratin biriwayatin mutanawwi'ah. Maka telah kami meriwayatkan ataupun ruwina, telah diriwayatkan kepada kami. Nak terjemah dengan bina majhul boleh, ruwina, diriwayatkan kepada kami. Ataupun kami telah meriwayatkan hadis ini an Aliyin, daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yakni Sayyidina Ali ni sepupu kepada Nabi. Ayah kepada Sayyidina Ali nama Abu Talib. Yakni adik-beradik seibu sebapa dengan ayah Nabi, Abdullah. Kedua-duanya, Abdullah dengan Abdul Muttalib ni anak kepada Abdul Muttalib. Abu Talib bin Abdul Muttalib. Nama dia, nama Abdul Muttalib, Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi humidal khisaluhu saniyah. Dalam Barzanji kata. Tok Nabi nama Abdul Muttalib. Nama dia Syaibatul Hamdi kerana dipanggil Syaibatul Hamdi kerana dia ini ketika lahir sudah berubah. Maka sebab tu dipanggil Syaib. Syaib maknanya berubah. Berarti Tok Nabi ni lahir ni berubah tu. Gelaran dia Abdul Muttalib. Sebab apa? Kerana selepas daripada kematian ibu ayah dia, Syaibatul Hamdi ni, maka pak saudara dia ambil dia untuk buat balik ke Mekah. Syaibatul Hamdi ni dia duduk jauh daripada Mekah. Apabila meninggal kedua ibu bapa dia, maka pak saudara dia nama Muttalib. Muttalib. Bawa lah anak saudara dia ni ambil pera duduk dengan dia di Mekah. Maka apabila dia ambil anak saudara dia ni susah, miskin, maka dia letak di belakang unta dia. Apabila dia bawa buat kelik ke Mekah, maka orang tanya, Muttalib, siapa dia tu belakangmu? Dia kata, hamba ni. Sebab orang susah, orang miskin, pakaian dia lusuh, maka pak saudara dia kata hamba ni. Abdi. Maka lekatlah nama dia, sekali pun lepas pada tu orang tahu tu anak saudara dia, lekat nama Abdul Muttalib. Hamba kepada Muttalib. Seorang yang sangat berwibawa. Tok Nabi ni sangat berwibawa. Orang yang sangat hebat, sangat keramat. Beragama dengan agama Hanif. Yakni agama peninggalan Nabi Allah Ibrahim. Syariatnya ikut syariat Nabi Allah Ibrahim. Dan akidah dia tidak menyembah berhala. Nabi Abdul Muttalib ni dia tak sembah berhala apa dia. Jadi agama Hanif dia panggil. Agama Hanif yakni agama berpegang dengan agama Nabi Allah Ibrahim. Ali bin Abi Talib sepupu. Dia juga merupakan menantu kepada Nabi. Dikahwinkan dengan anak perempuan Nabi yang paling bongsu, iaitu Siti Fatimah. Berkahwinlah dia dengan pak sepupu dia. Ini sepupu Nabi. Sayyidina Fatimah berkahwin dengan pak sepupu Nabi. Wa Abdullah ibnu Mas'ud, ni sahabat besar belakang ni. Ali bin Abi Talib masuk di dalam kategori sahabat besar. Abdullah ibnu Mas'ud merupakan orang alim di dalam golongan sahabat, termasuk dalam golongan Arba'atu Abadalah dipanggil. 4 orang Abdullah zaman Nabi
yang alim lepas pada meninggalnya Nabi, maka 4 orang sahabat ni banyak mengeluarkan fatwa. Sahabat-sahabat lain hok duduk zaman Nabi sendiri dengar Al-Quran turun pun masih bertanya dengan sama-sama sahabat yang alim. Maka hok banyak mengeluarkan hukum hakam, hok berfatwa. Salah seorangnya daripada 4 Abdullah, nama Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, ya ada 4 orang Abdullah. So, ni Abdullah ibnu Mas'udin. Ibnu Mas'ud dipanggil. Dialah yang membunuh Abu Jahal. Abu Jahal. Abdullah ibnu Mas'ud ni tubuh dia tuai kecil, kurus kecil, macam budak dia. Kecil dia ni. Satu kali Rasulullah nak makan buah tamar, Rasulullah suruh dia ukah buah tamar. Maka dia pun ukah. Apabila ukah dia pakai jubah, selok kain dia, nampak betih dia. Maka sahabat suka. Kecil molek Ibnu Mas'ud. Sahabat pakak suka kan. Luculah mu ni Ibnu Mas'ud. Maka katanya Rasulullah, "Bapa mu suka?" Sahabat kata, "Saya tengok betih dia. Kecil macam budak." Maka katanya Rasulullah, "Sekalipun kecil tapi besar di sisi Tuhan." Keduduk Abdullah ibnu Mas'ud. Dia hok bunuh Abu Jahal. Dia kerak tekuk Abu Jahal. Tu cerita Abdullah ibnu Mas'ud. Sayyidina Ali ni macam-macam. Dalam riwayat menyatakan tubuh Sayyidina Ali paling mirip dengan tubuh Rasulullah. Ada riwayat lagu tu. Ada riwayat kata tubuh Sayyidina Ali ni rupa dia berisi. Tuai kasar, besar gitu. Tubuh setegak molek. Tu sepupu Rasulullah. Wa Muaz bin Jabal. Ni Muaz bin Jabal. Sahabat yang diutuskan oleh Rasulullah ke negara Yaman untuk menyebarkan agama Islam. Pertama Muaz, Sayyidina Ali pun juluk. Ada berapa banyak sahabat, antaranya Muaz bin Jabal di atas diutuskan ke Yaman untuk berdakwah. Maka sampai sekarang bulan Rejab, Jumaat yang pertama Rejab, Jumaat yang pertama Rejab, maka di satu kampung di Ta'iz, tak silap Ta'iz, ada satu masjid dipanggil Masjid Sayyidina Muaz ibnu Jabal. Sayyidina Muaz apabila nak pergi ke Yaman, Rasulullah pesan, Muaz, mu nak pergi ke Yaman ni, mu nak ngajar Islam ni, mu nak ikut gapo dia panduan kamu. Katanya Muaz, "Ya Rasulullah, saya akan tengok dalam Al-Quran. Hak saya hafal tu, gapo dia hak ada tu." Katanya Rasulullah, "Kalau tak ada dalam Al-Quran, mu nak buat lagu mana?" "Aku tak ada dah, aku duduk jauh dah. Mu duduk di Yaman, aku duduk di Madinah." Katanya Sayyidina Muaz kata, "Ya Rasulullah, aku ikut hadis, ikut sunnah." Katanya Rasulullah, "Kalau tak ada dalam sunnah, mau nak mana? Quran tak ada, sunnah pun tak ada." Maka katanya Sayyidina Muaz, "Aku akan ijtihad. Fala ubali. Aku akan kiyah, aku guna kaedah sendiri untuk waktu bik hukum." Maka Rasulullah pun tepuk belakang Sayyidina Muaz. "Bagus Muaz. Mu ni orang faham dalam agama. Bukan sumber Quran dan hadis saja. Sumber ijtihad pun juga. Lah ni orang panggil ijma' dan qiyas dipanggil." Maka Rasulullah iktiraf cara Sayyidina Muaz nak mengeluarkan hukum. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Boleh waktu ambil hukum juga? Iya. Sekalipun tak ada dalam Al-Quran? Iya. Dalam hadis? Sayyidina Muaz jawab lagu tu, "Fala ubali. Aku akan ikut ra'yi, fikiran aku, dan aku tak cara kat orang dah." Rasulullah iktiraf cara Sayyidina Muaz ibnu Jabal. Ni di antara Tok Pekoh zaman sahabat Muaz bin Jabal. Masa dia nak tinggal Madinah, dia nak pergi ke Yaman, Rasulullah kata, "Wahai Muaz,
Kita ambo rasa kita tak jumpa dah. Oh. Sayyidina Mu'adh. Apabila dengar Rasulullah kata lagu tu sedih Sayyidina Mu'adh. Allah. Muata aku jauh ya Rasulullah. Lepas tu mu kata lagu tu. Tak sedap dah hati aku. Maka dia naik keldai, naik kuda. Orang lain naik gini kuda. Dia naik kok balik. Kuda tengok tu dia kan. Tengok Rasulullah. Kuda dia borok dia pun dia tengok Rasulullah. Sampai hilang daripada mata dia. Memang meninggal sungguh Rasulullah. Wafat. Tak ada sempat. Sayyidina Mu'adh tak ada sempat jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah kata mu akan pergi kepada satu negara. Satu tempat nama dia Yaman. Di sana ramai orang ahlul kitab. Yahudi. Apa dia. Pas lagu mana mu nak berdepan dengan dia. Maka sapalah di satu masjid. Masjid tu nama Masjid Jannat. Jin, Nun, Ya, Dan. Jannat. Setiap kali hari Jumaat yang pertama bulan Rejab, maka diadakan majlis sambutan kemasukan Islam di negara Yaman. Alhamdulillah hana ada hadir 2-3 kali juga. Majlis tu dia akan tengah hari pagi tu malam rasa. Malam tu dia akan buat majlis tarekat. Ngatik dalam 30 halaqah tarekat. Tarekah Syaziliyah, Qadiriyah, Ahmadiyah, macam-macam. Rifa'iyah. Dalam masjid tu dalam 30 halaqah tarekah. Pagi esok hari Jumaat tu yang mandi ramai-ramai duduk dalam majlis baca khutbah. Tu majlis memperingati kemasukan agama Islam ke Yaman. Hari Jumaat pertama bulan Rejab setiap tahun. Di Masjid Jannat di Ta'iz. Tu Mu'adh ibnu Jabal. Tua dia comel. Mu'adh bin Jabal ni comel. Tipis lah bau dia. Kulit cerah, hidung macung comel. Mu'adh ni comel. Tua sedar-sedar, tak gemuk, tak kurus. Tu Sayyidina Mu'adh ibnu Jabal. Wa Abi Darda dan Abu Darda. Abi Darda nama dia. Ni sahabat besar belaka. Abi Darda ni orang Madinah dia. Ketika Rasulullah berpindah ke Madinah, maka di antara rumah yang Rasulullah pilih untuk dia duduk adalah di rumah Abi Darda. Abi Darda dah. Abi Darda nama dia. Rumah tu sampai sekarang ada. Rasa sampai sekarang ada. Tapi tak tahu takutlah ni dia putus dah. Maknanya baru sangat dia putus. Dalam 10 ataupun 20 tahun lepas. Ada lagi rumah tu. Rumah Abu Darda duduk. Rasulullah duduk. Rumah tu asalnya cerita Abu Darda ni rumah tu dia warisi daripada ibu ayah dia lah. Keturunan dia. Rumah tu dalam 500 tahun lebih tu. Cerita dia ada seorang raja daripada Yaman pergi ke Madinah. Apabila nak pergi ke Madinah, maka dia nak hancur, nak perang Madinah. Nak hancurkan negara Madinah. Tiba-tiba ada orang pesan kepada dia, seorang pendeta kata, orang yang pandai baca kitab-kitab dulu sebelum ada Al-Quran, ahlul kitab kata. Dia kata, "Hei raja, mu nak hancurkan negara ni ke? Negara ni Nabi akhir zaman akan mari negara ni." Dia dengar lagu tu. Orang dulu sebelum daripada muncul nak agama Islam muncul, Nabi Muhammad ni masyhur nama dia di kalangan orang-orang Arab. Zaman Nabi ada lagi, bukan kata zaman Nabi Nuh lagi. Maka macam-macam makhluk nak jumpa dengan dia. Antaranya jin lah, macam-macam nak jumpa dengan usia beratus tahun dah. Beribu tahun dah. Maka antaranya seorang raja nama apa tak ingat lah. Maka dia pun apabila dengar lagu tu, dia pun mari idea buat sebutir rumah. Dengan niat, ya Allah ya Tuhanku, kalulah Nabi akhir zaman. Mari sungguh ni ke Madinah ni. Yasrib dipanggil dulu.
maka aku berharap rumah yang aku buat ni jadi tempat duduk dia. Maka rumah tu diterima oleh Abi Darda daripada mak siapa. Marilah Rasulullah, memang Tuhan takdir dah, maka Rasulullah duduk di rumah tu. Nak ajar kepada kita niat yang baik. Niat yang baik sekalipun tidak sempat dengan kita lihat kesan dia ataupun hasil dia, tetapi apabila kita mati, kalau niat kita betul-betul ikhlas, Tuhan akan buat seorang untuk menjaya ke cita-cita kita. Sekalipun tak ada zaman dia meninggal lama dah, tetapi dia Tuhan kata niatmu tu bersih sungguh, maka Nabi Muhammad duduk di rumah Abu Darda dalam 18 bulan kau apa dia tak ingat dah. Lepas pada tu Rasulullah buatlah rumah dia dan masjid yang pertama, masjid yang kedua. Masjid pertama, Masjid Quba. Rasulullah pergi ke Madinah, berhenti di Quba, buat masjid dalam situ. Berhenti di kabilah, tak ingat kabilah apa dia berhenti sembahyang Jumaat dan masuk ke Madinah dan buat masjid. Mula-mula Masjid Quba, masjid yang pertama dalam Islam, masjid kedua Masjid Nabawi. Masjid An-Nabawi. Mungkin Masjid Nabawi ni Nabi buat dengan rumah dia dan isteri-isteri dia. Nabi sendiri buat. Masjid tu duduk dalam masjid lah ni lah. Masjid tu tak besar lah. Tu raudah kecil lah. Tak besar. Lah ni masjid tu masjid tambahan belakang-belakang dah. Tu Abi Darda wa ibnu Umar, ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar nama dia. Merupakan sahabat sempat dengan Rasulullah, anak kepada Sayyidina Umar, nama dia Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar. Ni sahabat yang kuat mengikut Rasulullah. Ikut sunnah Nabi. Biarlah benda tu ada kau tak ada, orang paling kuat mengikut Rasulullah dan perbuatan Rasulullah, Abdullah ibnu Umar. Ni antara Tok Pekoh juga. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, salah seorang Tok Pekoh di dalam zaman sahabat. Maka kita sekarang zaman jauh daripada zaman sahabat, bukan orang Arab dah pula, orang kecek Malaysia, gogel-gogel, tak sikut ulama. Sahabat orang Arab turun Al-Quran depan mata dia. Dia dengar, tapi masih lagi mendengar pendapat-pendapat ulama. Sama-sama sahabat. Dengar lagi, tanya lagi. Kalau kita kalau kakak Wahabi duduk zaman Rasulullah, tak dengar kata. Wak gapo dia aku kenal aku. Aku pun dengar Quran hadis juga. Sahabat hak dia tak tahu dia tanya. Tak semua sahabat memahami Al-Quran. Sekalipun dia bahasa Arab. Berapa banyak Rasulullah menegur sahabat mengenai fahaman dia mengenai Al-Quran. Ada sahabat tu apabila turun ayat Quran. Khaitul abyadu minal minal khaitul aswadi, khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal. Nabi kata, ayat Quran kata, hendaklah kamu puasa sehingga jelas benar-benar hitam daripada benar-benar putih. Maka sahabat pun buat kelip pergi cari benar. Bubuh bawah batal. Nak buka puasa tengok bawah batal. Jelas kodok, nampak kodok. Maka apabila lagu tu pergi mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gapo dia maksud benar putih, benar hitam. Rasulullah kata, "Pahmu apa hal lagu mana? Saya ambil kelip beli benar putih, benar hitam tak bawah batal." Katanya Rasulullah, mu orang Arab. Faham bahasa Arab dah. Al-Quran pun turun depanmu ya. Fahmu tak faham juga. Fah kita orang Malaysia lah ni. Tak sikut ulama. Batanya apa? Tak faham apa. Sahabat kita tanya Rasulullah lagi. Sebab tu ada hadis, ada ulama. Di samping ada hadis, ada ulama, sahabat-sahabat pula. Maka Rasulullah kata maksud benar putih tu tengah hari. Benar hitam tu tengah malam. Yakni mu puasa siapa masuk waktu maghrib, temu benar hitam dengan benar putih kata. Jelas biar nampak benar hitam. Nak kata biar jelas masuk malam. Hang buka puasa lah.
Biar jelas. Tai nak buka puasa pun start benda itu dulu. Lepas tu biar betul cerah. Baru. Hak ni pula biar betul malam. Baru buka puasa. Biar jelas di antara benda itu. Tu sahabat. Pak kita. PSD. USB apa? BSG ke? Macam-macam. Sahabat nanya lagi sama-sama sahabat. Jadi lagu tu lah belajar ni kena ajar rendah diri. Ilmu ni Allah Ta'ala wi kepada orang lain banyak lagi pada kita. Wa fauqa kulli zi ilmin alimun. Ibnu Abbas gelar dia Hibrul Ummah. Hibrul Ummah. Abdullah Ibnu Abbas.